Khalid memberi masa kepada tenteranya untuk berehat, sementara beliau menguruskan pembahagian harta rampasan perang. Apabila semua pasukan Islam berkumpul semula, Khalid bergerak dari Walaja menuju ke Ulais dengan kira-kira 18,000 orang tentera. Maharaja Parsi segera memerintahkan Panglima Bahman untuk menggerakkan tenteranya ke Ulais bagi menyekat kemarahan Khalid. Tetapi Bahman menghantar tenteranya di bawah pimpinan seorang jeneral bernama Jaban untuk bergabung dengan tentera Arab Kristian yang telah berkumpul di sana. Dan Bahman pula bergerak ke ibu kota Ctesiphon untuk berbincang dengan Maharaja Parsi. Namun, dia telah mendapati Maharaja Parsi telah jatuh sakit. Tentera Khalid akhirnya tiba di Ulais. Ketika itu, tentera Parsi sedang bersiap untuk makan tengah hari. Panglima Jaban memberi amaran bahawa tentera Islam sudah tiba. Tetapi, Wah, menarik kan kisah tadi? Kalau nak tahu sambungannya, jom sama-sama tonton di Durio Plus. Imbaslah kod QR berikut untuk ke channel Pi TV di Durio Plus.